Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. 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 Okay, pukul 2 hingga 4.30 petang. Okay, so sebelum kita mulakan sesi seterusnya, okay, so kita nak tahu dululah sama ada dah ramai ke yang masuk dalam link. Okay. Nadia mungkin boleh rapatkan sikit mikrofon Nadia ke atas. Okey, so kita sambung sesi majlis Minggu Jalinan Mesra kita, sesi 2026-2027. Okey. Dengan sesi keselamatan. Okey. So yang dihormati Encik Aisamuddin bin A. Jalil, Ketua Bahagian Keselamatan Universiti Malaysia Terengganu. Yang dihormati para pensyarah, okay, staf serta pelajar-pelajar program asas sistem yang saya kasihi sekalian. So alhamdulillah, syukur petang ni kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi sesi perkongsian yang bertajuk Keselamatan Tanggungjawab Bersama sempena Minggu Jalinan Mesra Program Asas Sistem 2026-2027. Okay, jadi sebagai warga universiti kita semua memainkan peranan untuk memastikan keselamatan kampus sentiasa terpelihara. So bagi tujuan tersebut kita amat berbesar hati menerima kehadiran penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Encik Aisamuddin bin A. Jalil, Ketua Bahagian Keselamatan Universiti Malaysia Terengganu. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput Encik Aisamuddin untuk menyampaikan perkongsian beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. 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 Okay. Ada respon tu okeylah, saya rasa gembira lah. Takut nanti saya cakap sorang-sorang pula dekat sini. Alright, pertamanya tidak terlalu awal ataupun tidak terlalu lambat untuk saya mengucapkan tahniah dan juga penghargaan kepada semua pelajar-pelajar asas sistem untuk kohort 2026 ini. Pilihan awak untuk masuk ke asas sistem di Universiti Malaysia Terengganu adalah pilihan yang paling tepat dan di sinilah bermulanya kemanusiaan dan juga pembinaan attitude dalam diri awak masing-masing, insya-Allah, selain daripada kita menggapai kecemerlangan nanti. So petang ni adalah slot saya iaitu berkenaan dengan keselamatan tanggungjawab bersama. So saya adalah Aisamuddin bin A. Jalil. Pada kelazimannya orang panggil saya ni nama Encik Aisa. Ada juga panggil Encik Din. Boleh je. Alright, tapi saya akan lebih selesa kalau pelajar dalam kalangan pelajar ataupun warga memanggil saya dengan nama Encik Aisa lah. Alright. So untuk slot keselamatan ini pada kelaziman kohort baru, dia menjadi satu perkara bukan lagi nice to have untuk kita mendengar taklimat berkenaan dengan keselamatan, tetapi dia mesti must have. Saya mengatakan must have ini kerana dalam skop taklimat keselamatan pada kali ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan the do and the don'ts. Jadi sangat moleklah pelajar-pelajar yang masih berada di kampung halaman masing-masing, belum lagi datang ke kampus, sudah bersedia dan dalam pengetahuan apakah perkara-perkara yang awak perlu tahu berkenaan dengan the do and the don'ts. Alright. Kalau saya boleh tengok respon daripada dalam kalangan pelajar, mungkin awak boleh naikkan tanda raise tangan tersebut kalau awak masih boleh mendengar saya di sini. Okey, alhamdulillah saya tengok respon yang sangat baik. Terima kasih kepada semua dalam kalangan pelajar. Okey, saya mulakan taklimat saya. Pertama sekali, ini adalah berkenaan dengan carta organisasi. Okey, terima kasih. Respon terus menerus.
Alright, kalau kita tengok di sini, Carta Organisasi Bahagian Keselamatan, kita ada 52 anggota secara keseluruhan yang akan membuat kawalan keselamatan kampus sama ada di Gong Badak. Bila saya sebut Gong Badak, ini adalah lokasi yang saya masukkan main kampus lah. Dan juga kawasan-kawasan luar kampus. Lepas ini akan ada satu slide berkenaan dengan kawasan luar kampus. Jadi kita kenal dulu Carta Organisasi Bahagian Keselamatan, kita ada 52 anggota dan secara asasnya kita ada 3 section lah, section operasi, section dokumen aset dan juga section pencegahan. Jadi kalau kamu tengok yang warna biru tu, section operasi ni, saya lebih mudah nak fahamkan adik-adik sekalian ni, itu adalah section yang membuat kawalan secara statik. Kalau kamu tengok polis, dia berbaju navy blue ataupun blue black, ini adalah section operasi yang buat mereka akan membuat berkenaan dengan kawalan-kawalan statik. So yang hijau tu lebih kepada pentadbiran dan juga yang kanan yang warna merah ataupun oranye tu itu adalah section pencegahan berkenaan dengan CCTV dan juga siasatan. Saya setiap kohort saya akan berseluruh kepada pelajar baharu. Saya sangat-sangat tidak suka kalau pelajar hadir ke bahagian keselamatan untuk berjumpa dengan section pencegahan. Kerana seksi pencegahan ni boleh jadi dua saja. Sama ada awak dipanggil atas kapasiti orang yang diletakkan sebagai suspek ataupun sebagai saksi. Jadi saya sangat-sangat tidak berasa gembira kalau pelajar hadir disebabkan kena panggil sebagai suspek. Jadi saya nak bagi peringatan kat sini kepada para pelajar. Setiap kes kesalahan laku yang kamu lakukan dalam kampus di UMT ini, selesai daripada majlis kamu mengangkat ikrar nanti, apabila kamu sudah datang ke UMT nanti, maka kamu akan terikat dengan keseluruhan peraturan yang ada di UMT. Jadi atas kapasiti kesalahan, biasanya kami akan panggil dan seksyen pencegahan inilah. Di situ kalau kita nampak ada Encik Amara kan. So janganlah sampai kena panggil oleh Encik Amara atas kapasiti kamu adalah orang yang disyaki kerana mencuri. Na'udzubillah, kita minta benda tu semua jauh daripada kita. Alright, so faham kita ada 52 anggota tadi ya. Okey, seterusnya ini adalah kampus luar, ini adalah berkenaan dengan topografi kampus kita. Jadi kalau kita lihat kampus UMT di Gong Badak ini luasnya kurang lebih 218 ekar. Alright, so kalau kamu lihat dekat situ ada perkataan pos 1, pos 2 dan juga pos 3. Jadi maksud pos itu adalah pintu kampus. Jadi dekat sini kalau kita tengok pintu kampus ni yang utama ada 3. Pos 1 tu merujuk kepada pintu utama. Jadi nanti adik-adik sekalian datang mendaftar dekat UMT akan menggunakan pos 1 tersebut laluan masuk jalan utama. Dan pintu tu beroperasi 24 jam. Alright. Kemudian kita tengok pos 2 di bahagian belakang tu, itu kita namakan sebagai pintu dalam kalangan pelajar suka menggunakan perkataan pintu belakang, pintu selatan, pintu aquatrop dan macam-macam lagi. Kerana mereka menamakan pintu tu berhampiran dengan bangunan apa. Yang saya sebut aquatrop dan juga hatchery tadi tu kerana berhampiran dengan pos 2 tu berkenaan. Tapi untuk keselamatan kita gunakan perkataan pos 2. Waktu operasi pos 2 ini adalah 7 pagi sehingga 7 petang. Setiap hari bekerja sahaja. Kalau hari Minggu ataupun cuti umum, kelepasan am negeri, pintu tu akan tutup. Jadi untuk urusan kalaulah parents kamu datang untuk hujung minggu melawat kamu, jadi gunakan pos 1 ataupun pintu utama kampus. Kerana pada hujung minggu, pada kelazimannya, pintu pos 2 dan juga pintu pos 3 kita akan tutup. Alright, so pos 2 dan juga pos 3 saya sebut tadi itu adalah pintu berhampiran dengan kompleks sukan. Boleh juga disebut sebagai pintu tenggara. Maka waktu operasinya sama macam pos 2. 7 pagi sehingga 7 petang dalam waktu pejabat dalam hari bekerja sahaja. Hari Minggu ataupun cuti, pintu tersebut akan ditutup. Alright, so detail-detail bangunan tu nanti saya yakin kamu dah hadir ke kampus, pasti akan ada tour kampus ataupun sesi pengenalan tempat-tempat tersebut. Kat sini kalau saya nak sebut, maka kurang praktikal lah. Tapi inilah gambaran kampus kita, 218 ekar. Now, kita ada juga fasiliti luar yang saya sebut sebentar tadi. Kalau kita lihat ada 7 kawalan yang masih di bawah kelolaan keselamatan UMT. Kalau saya sebut Gong Badak main kampus, tapi sebenarnya kita ada 7 dekat luar sana yang masih lagi di bawah kawalan keselamatan UMT.
Di Bukit Kor ataupun Marang, di sana pun kita ada some sort macam mini campus lah. Saya tak sebut sebagai campus Bukit Kor, tapi UMT Bukit Kor. Macam mini campus lah dekat sana. Dan ada juga pelajar yang akan hadir bersama dengan kaki tangan akademik, non-akademik bertugas di sana. Saya fikir untuk asasi sepanjang kohort mungkin kamu tidak secara teruslah berurusan dekat Bukit Kor. Kamu banyak urusan dekat kampus Gong Badak sinilah. Kita ada juga stesen pendidikan Kenyir. Kenyir ni dekat Tasik Kenyir lah. Kemudian dekat Stiu di Pulau Bidong. Kemudian di Cagah Hutang, Pulau Redang. Kemudian kita ada juga C4, Pusat Baharu yang ni berhampiran dengan Pantai Tok Jembal lah. Dan yang ketujuh adalah Residensi Tembusu. Nombor 7 tu untuk makluman semua, itu adalah penempatan ataupun asrama luar daripada kampus Gong Badak. Jadi dekat situ saya dipahamkan adalah untuk penempatan kurang lebih 400 pelajar di sana dan kita pun membuat kawalan secara 24 jam. Jadi yang saya senaraikan 7 fasiliti luar kampus UMT ini, itu adalah 7 kawasan yang masih lagi bawah kawalan keselamatan secara 24 jam. Cuma strategi di UMT ini kita memberi perkhidmatan kawalan keselamatan tersebut kepada perkhidmatan kawalan keselamatan swasta. Yang di Gong Badak ini secara in-house ada 52, tambah yang dekat 7 luar sana tu adalah perkhidmatan swasta. Alright, so ini saya fikir dekat mana-mana pun kita pergi institusi pendidikan ataupun premis-premis kerajaan, notis ini adalah tidak asing lagi. So termasuk juga dekat UMT saya nak memberi penekanan dekat sini. Pelajar ataupun kawasan kampus kita ini di Gong Badak ataupun dekat 7 tempat yang di luar sana adalah kawasan larangan merokok. Penguatkuasaan ini kelazimannya dilakukan oleh pihak KKM, pihak kesihatan. Dan kalau kamu ditangkap atas kesalahan ini, kamu boleh dikenakan tindakan yang saya fikir tidak kurang juga membebankan kamu. Saya sebut berkenaan dengan nilai boleh menghampiri sampai RM10,000. Jadi saya memberi peringatan secara santai pada petang ini, namun ambillah dia, tanamlah dia dalam fikiran kita, kawasan kampus UMT adalah kawasan larangan merokok. Di UMT kita ada peraturan kaedah tata tertib pelajar tahun 2024. Saya fikir ini boleh diakses nanti melalui MyNemo masing-masing. Dan sesi sebelum ini ada bersama dengan pihak PED. Saya fikir MyNemo pun telah dijelaskanlah berkenaan dengan portal pelajar. Jadi berkenaan dengan peraturan kaedah tata tertib pelajar, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang saya akan cakap selepas daripada ini, saya fikir kamu boleh akses melalui MyNemo kamu. Alright, so KTP kata apa? Kaedah tata tertib pelajar kata apa kalau kamu ditangkap? Yang tadi saya sebut tu adalah Akta Kesihatan. KTP, Kaedah Tertib Pelajar 2024, kamu boleh dikenakan kompaun sehingga RM500. Okey, sehingga ataupun maksimum sehingga RM500 ataupun dibawa ke tata tertib lah. Right. Selanjutnya, ini adalah kad prihatin siswa. Saya betulkan sekarang ni sudah dijenamakan sebagai My Siswa. Bukan lagi kad prihatin siswa. My Siswa. My Siswa ini adalah kad metrik pelajar. Alright, so kad metrik pelajar dan saya yakin mana yang dah upload gambar, sekarang adalah sesi untuk UMT selesaikan pengesahan gambar dan juga mencetak kad masing-masing. Memandangkan dia adalah kad metrik pelajar, maka kamu kena pamerkan setiap masa. Dalam masa yang sama, saya nak bagi tahu kad metrik ini adalah kad bank juga. Kad bank untuk akses di RHB. Jadi saya yakin pemakluman dalam kalangan asasi sendiri sudah dibuat berkenaan dengan untuk akaun RHB dan sebagainya. Walaupun tak sempat buat dekat UMT pun nanti akan ada juga proses tersebut boleh dibuka secara on the spot. Dan saya dipahamkan UMT akan memilih tarikh 25 Jun untuk mengedarkan kad metrik masing-masing. 21 Jun awak hadir ke kampus. Okey, 25 Jun baru kita akan edarkan kad metrik masing-masing. Okey, saya nak beri perhatian dekat sini, kad metrik wajib dipamer. Pamer ni maksudnya saya tak perlu tanya, saya tahu dah awak sedang memakai kad metrik ataupun kamu adalah pelajar UMT sebab kita nampak. Alright, bukannya bawa tapi simpan dalam kocek, bawa simpan dalam beg. Itu menjadi kesalahan juga. Dia mesti dipamerkan.
Alright, So itu adalah berkenaan dengan kad matrik. Okey, kebenaran bawa kenderaan, mungkin ada yang eager ataupun berseronok apabila tahu dah berada di menghampiri di Menara Gading ni. Jadi kita pun nak urus diri kita masing-masing kan secara orang dewasa. Jadi nak bawa kenderaan dan sebagainya, kamu kena faham peraturan ini. Okey, yang pertama pelajar tahun 1. Kamu adalah dalam kategori pelajar tahun 1 ya, asasi sekalian. Kamu tidak dibenarkan bawa kenderaan. Okey, jelas dekat sini. Tak payah lagi nak nego. Saya nak bawa itu, bawa ini. Tidak. Kamu akan ditempatkan di dalam kolej kediaman. Okey, so peraturan kita, kamu tidak dibenarkan bawa kenderaan. Kecuali kamu ni orang kelainan upaya ataupun masalah kesihatan. Kamu dah daftar, kemudian sebulan lepas pada tu, kamu terlibat dengan kemalangan. Na'udzubillah. Okey, kamu mengalami slip disc, tak boleh berjalan jauh dan sebagainya. Maka ada pengesahan daripada pengamal perubatan. Yang tu boleh dipertimbangkan. Alright, So kena faham kat sini, kamu tidak dibenarkan bawa kenderaan. Kalau basikal, basikal tak apalah. Yang saya sebut ni adalah motor dan juga kereta lah. Okey. Alright. Kemudian kamu pun dah habis belajar nanti, asasi 1 tahun. Kemudian kamu nak sambung degree dekat UMT. Alright. Kamu bila sambung degree, kamu duduk dalam keadaan tahun 1 semula. Tahun 1 semula pun kamu akan duduk di dalam kolej kediaman. Maka kamu belum boleh lagi bawa kenderaan. Walaupun kamu kata saya ex-asasi, ni ikutkan tahun kedua dah saya kat Terengganu ni Encik. Bukan macam tu kiranya ya. Tahun 1 atas sesi akademik tersebut kamu tak boleh bawa. Okey, kemudian tahun 2 kamu tak dapat dah duduk di dalam kolej kediaman ataupun kamu duduk menyewa di luar, maka barulah kita boleh pertimbangkan untuk kamu membawa kenderaan. Alright, Kamu bukan lagi duduk di kolej kediaman, kamu menyewa dekat luar. Maka kita boleh pertimbangkan untuk kamu bawa kenderaan sama ada motor ataupun kereta. Alright, dan permohonan ini boleh dibuat melalui dalam sistem MyNemo lah. Katakan kamu tahun 2, pada masa itu degree kan, kamu duduk di dalam kolej kediaman. Boleh bawa motor sahaja. Itu maksud point nombor 2 tu, pelajar selain tahun 1. Tapi kereta tidak dibenarkan. Apa pun, kamu mesti membuat pendaftaran bersama dengan pihak bahagian keselamatan dan juga kolej kediaman. Ringkasnya saya nak bagi tahu, kamu sepanjang masa untuk asasi di sini nanti, kamu tidak dibenarkan bawa kenderaan. Kereta ataupun motor. Jelas ya kat sini. Alright, saya sebut tadi ini berkenaan dengan peraturan yang ada. Saya sebut tadi yang pertama, peraturan kaedah tata tertib pelajar 2024. Yang kedua saya akan sebut PLJ UMT 2025. PLJ ni merujuk kepada peraturan lalu lintas jalan pula. Peraturan the do and the don'ts tu banyak dekat dalam ini. Dan inilah punca kuasa yang telah diberikan oleh lembaga pengarah universiti dalam kita menguatkuasakan undang-undang berkenaan dengan lalu lintas dalam kampus. So, yang terbaru, PLJ ini telah dilancarkan pada 1 Ogos 2025. Mari kita tengok sepintas lalu apa yang ada dekat dalam ini. So kalau kamu tengok di sini, dia masih lagi di bawah akta universiti. Itu adalah konotasinya lah. Alright. So susunan, ini bahagian hadapan saja saya bawa untuk pembincangan pada petang ini. Namun untuk rujukan keseluruhan peraturan ini akan ada di dalam MyNemo kemudian hari lah. Alright. So kalau kamu tengok ada bahagian 1, bahagian 2. Kita fokuskan kepada infografik yang ada. Itu adalah contoh-contoh kesalahan lalu lintas kampus yang kita boleh lihat. Dan saya fikir dia adalah common bersama dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga akta-akta yang digunakan oleh pihak JPJ ataupun penguatkuasa yang lain. Okey, dalam kampus kita fokuskan common tidak melebihi had laju, memadu kawasan terlarang, sehinggalah meletak kenderaan menghalang dan sehingga lagi tidak pelekat tidak sah. Maksudnya katakan kamu tahun 2, kamu dah ada pelekat kenderaan sebab kamu dah mohon dan kita luluskan. Pelekat kenderaan UMT, tempohnya adalah setahun. Habis tahun, kena renew. Habis tahun, kena renew. So, tidak sah ni maksudnya kamu tak renew lah. Ada pelekat tapi tidak renew. Itu pun menjadi satu kesalahan yang berada di PLJ UMT 2025. Now, saya nak cakap ini waktu petang-petang ni kan, a bit dull. Saya kena cakap juga. Tapi dalam keadaan kamu boleh menerima dan berlapang dada lah. Kesalahan lalu lintas, kita boleh kenakan amaran, boleh dikenakan compound sehingga RM100 ataupun kamu dikunci tayar mandatory RM50.
Alright? Ataupun kamu tidak dibenarkan, itu lain-lain lah berkenaan dengan kesalahan yang boleh dikenakan kepada kamu lah. Dibatalkan pelekat, okay? Tidak dibenarkan bawa kenderaan dan dirujuk ke jawatan kuasa, tata tertib lah. Jadi kesalahan yang saya bawa pada petang ini adalah sebahagian saja. Okay? Banyak lagi sebenarnya the do and the don'ts yang ada dalam peraturan ini yang kamu boleh rujuk kemudian hari. Alright. Kalau saya kata kamu sedang membawa motosikal. Ini mungkin kategorinya kamu nanti dah pelajar degree lah tahun 2 katakan kamu ada bawa motor sendiri. Kamu pelajar tahun 2. Kamu sedang menunggang dan dalam masa yang sama kamu bawa bersama seorang pembonceng kawan kamu. Pembonceng tu pula bukan seorang, 2 orang. Maksudnya kamu penunggang, pembonceng pertama dan juga pembonceng ketiga. Siapa yang saya nak buat kutipan suara melalui angkat tangan rise tadi tu Siapa yang kata perkara ini salah? Satu motor ada 3 orang atasnya. Sila nyatakan angkat tangan dekat situ. Saya nak tengok. Siapa yang setuju bahawa menjadi kesalahan ada 3 orang di atas motor pada satu-satu masa? Alright, so kita tengok dekat sini. Ramai yang juga memberi respon, ada 83 sekarang ini. Mungkin lebih daripada itu. Now, yes, jawapannya adalah salah. Kerana motor hanya diperuntukkan satu penunggang dan satu pembonceng saja. Katakan kamu bawa kawan kamu lebih daripada seorang ni dekat belakang ni. Maksudnya ada 3 orang ataupun lebih, maka pihak keselamatan boleh mengenakan tindakan compound melalui PLJ UMT 2025. Yang saya sebut ni tak ada dekat dalam 10 kesalahan lalu lintas. Sebab tu saya bagi tahu tadi, ini sebahagian saja. Okey, detailnya adalah setiap daripada yang saya sebut tadi itu melalui dalam bahagian 2 yang ada, nanti kamu boleh rujuk. Okey, saya teruskan lagi. Di UMT kita melaksanakan parkir berpusat kereta pelajar. Saya highlight kereta saja, bukan motor pelajar. So bermaksud kalau kamu dah pelajar tahun 2 degree nanti, kamu boleh bawa kereta, dah diluluskan dah pun, ada stiker. Kamu hanya boleh parkir dekat 4 lokasi ini sahaja. Cik, kalau saya parkir lebih daripada lokasi ini, compound akan dikenakan kepada kamu kerana mengingkar arahan. Alright, so walaupun benda ni tidak tersabit dengan kamu untuk pengajian kohort pada kali ini, sepanjang 1 tahun ini, namun sebagai seorang pelajar UMT yang hebat, dia mesti memahami keseluruhan peraturan yang ada. Alright, so boleh faham, sekali lagi saya bagi tahu, pelajar senior kamu degree tahun 2, 3 dan seterusnya, mereka terikat dengan peraturan, siapa-siapa yang bawa kereta lah, dia terikat dengan peraturan ini. Kereta pelajar, parking berpusat, sama ada dekat dataran convocation, dataran chancellery, pusat Islam ataupun parking DSM. So ini adalah peraturan-peraturan semasa yang berkuat kuasa dan saya memberikan catatan minit dekat situlah, punca kuasa melalui minit MPU 304 tahun 2024. So ini adalah peraturan yang telah digariskan oleh pihak universiti dan di bahagian keselamatan kita menguatkuasakannya lah. Sekali lagi, kalau kamu terbabas daripada 4 parkir ini kereta, maka compound akan menyusul. Dan data compound yang kita keluarkan pun sehingga pada bulan ini, saya boleh bagi tahu melebihi daripada 2,500 notis compound. Pelajar, staf dan orang luar. Alright, so saya nak bagi tahu kat sini, penguatkuasaan itu berterusan berlaku. Okay. Seterusnya lagi, ini adalah kategori jenayah pelbagai yang possibility berlaku dan juga ada yang pernah berlaku. Adik-adik sekalian, dalam banyak-banyak senarai yang ada ini, saya hendak memberikan penekanan kepada nombor 7 dan juga nombor 11. Alright, so kalau kamu tengok nombor 7 tu adalah berkenaan dengan bahan terlarang ataupun dadah. Kalau kita boleh lihat di medsos, ledakan viral kan berkenaan dengan penggunaan vape yang piu-piu ataupun mushroom flavor tu dalam kalangan belia sangat besar dan memberi kesan yang sangat buruk. Jadi saya nak memberi peringatan di sini.
Okey. Kamu jangan sekali-kali terjebak dengan perkara-perkara macam ini kerana dia akan memberikan pengaruh dan juga ketagihan yang tinggi. Alright. So saya memberi amaran dan juga peringatan keras dekat sini. Sekali lagi saya nak bagi tahu di awal tadi saya bagi nyatakan kampus adalah kawasan melorkot ataupun vape. Alright. So itu adalah langkah pencegahan yang kita buat daripada awal lagi. Jadi please, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, bukan sahaja pelajar lelaki lah bila kita sebut berkenaan dengan penyalahgunaan bahan terlarang ini. Perempuan juga pun ada. Alright. Nombor 11, tangkapan khalwat. Jadi darah muda almaklumlah, habis daripada bangku persekolahan masuk kepada menghampiri Menara Gading, mungkin kehidupan kita uruskan sendiri, maka kita pun mempunyai darah muda yang buak-buak apabila melihat kawan-kawan kita yang lain. Jadi saya nak maklumkan di sini, jauh daripada keluarga, kamu mesti menjaga diri dengan sehabis baik. Jangan mudah untuk berkawan dengan kamu rasa tidak sesuai dengan kamu. Apakah lagi membuat perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita sehinggalah tertangkap khalwat. Saya sebut kerana perkara ini berlaku. Berlaku dalam kalangan pelajar UMT ataupun saya boleh spesifikkan lagi dalam kalangan pelajar asasi juga. Alright, jangan sampai kamu tertangkap apabila dia buat siasatan, jawatankuasa tata tertib mengeluarkan hukuman, dibuang daripada universiti. So ingat, itu adalah kesalahan yang akan memakan diri kamu dan juga masa depan. So please, ambil peringatan, jaga diri baik-baik. Ini adalah kesalahan yang possible boleh berlaku dan juga ada yang berlaku. Saya tidak senaraikan semualah. Namun ini adalah perkara yang penting untuk saya highlight pada petang ini. Okey, alright. Seterusnya kalau kita lihat lagi berkenaan dengan peraturan di Kolej Kediaman, saya fikir ini di peringkat HEPA ataupun di peringkat kolej nanti bila kamu masuk, perkara-perkara ini akan disebut sekali lagi lah. Okey, cuba kita nak fahamkan dahulu pada hari ini peraturan Kolej Kediaman selepas jam 12 malam. Okey, siapa yang menginap di Kolej Kediaman, kalau kamu asasi memang semualah sepanjang tahun ini akan duduk di Kolej Kediaman. Pukul 12 pintu akan ditutup. Okey, 12 malam pintu akan ditutup. Okey. So kamu adalah kategori pelajar yang menginap. Sebab kamu ada kunci dan bilik penempatan di dalam Kolej Kediaman. Selepas jam 12, pelajar yang menginap. Okey, saya ikut flow dia. Okey, yang warna merah tu. Pelajar yang bukan penghuni. Bukan penghuni ni, kamu adalah penghuni. Pelajar bukan penghuni ni kawan-kawan kita yang duduk di luar sana lah, rumah sewa dan sebagainya. Pelajar tu tidak dibenarkan masuk ke dalam Kolej Kediaman. Kalaupun dia dibenarkan, mesti ada kebenaran daripada pihak Kolej Kediaman melalui fellow ataupun pegawai yang telah dilantik. Alright, katakanlah pada malam biasanya minggu-minggu peperiksaan lah. Kan, nak buat study, kemudian nak membuat perbincangan, okey, nak siapkan assignment, maka kena masuk dalam Kolej Kediaman. Okey, untuk buat perbincangan tersebut selepas jam 12. Saya kata kat sini jam 12 kita tak benarkan bukan penghuni masuk kecuali dengan kebenaran. Okey, next yang warna oranye tu. Bukan penghuni, katakan dia dah ada dekat dalam Kolej Kediaman, kan pukul 12 tutup pagar dah. Dia bukan penghuni, maksudnya dia kena keluar lah sebab tak ada bilik pun dalam Kolej Kediaman untuk dia. Rumah dia kat luar kampus. Boleh keluar, tapi kita akan merekodkan lah. Okey, kita akan merekodkan nama pelajar, katakan CA telah keluar daripada Kolej Kediaman pada jam 3 pagi dan CA ini bukan merupakan pelajar Kolej Kediaman kerana dia duduk di mana kawasan Tok Jembal dan sebagainya. Now, pergi yang hijau pula. Kamu ni kategori penghuni. Katakan kamu dah memang berada di luar Kolej Kediaman pada masa itulah, okey, mungkin katakan situasinya pukul 10 malam kamu keluar untuk pergi ke Siumat katakan. Sebab Siumat ni berhampiran juga dengan Kolej Kediaman, cuma dia berada dekat dalam luar kolej tapi masih dalam kampus. Kemudian kamu pun duduklah bercakap dengan kawan kamu, sembang, rupanya dah pukul 1 pagi dah. Okey. 1 pagi, gate dah tutup dah pukul 12 nak masuk asrama. Kita masih benarkan masuk tetapi dengan mereka. So, lama-lama kalau kamu ni adalah orang yang tegar melakukan kesalahan selepas jam 12 ini, saya fikir pihak polis akan membuat tindakan susulan. Alright, so kamu adalah pelajar penghuni dan seterusnya yang warna biru tu pelajar penghuni dilarang keluar. Kamu dah ada dalam kolej selepas jam 12 malam,
Kamu perlu keluar daripada kolej. Mungkin ada urusan nak balik rumah kerana ada kecemasan ada keluarga terdekat meninggal. Maka yang tu kita benarkan tetapi dengan kebenaran pihak kolej melalui fellow ataupun pegawai yang telah dilantik. Alright, so mudahnya peraturan kolej kediaman sebelum jam 12 malam berada semula dekat dalam kolej. Semua ada dah dekat dalam tu fasiliti. Kalau kamu kata lapar lah, kedai makan lah, semua ada dah dekat dalam tu. Alright. So tak ada lagi alasan saya keluar nak pergi Dobi. Dobi pun ada dah dekat blok masing-masing. Mesin basuh yang telah disediakan. Alright. So please ya, kamu kena faham berkenaan dengan peraturan kolej kediaman ini supaya kita bukan tergolong dalam orang yang membuat kesalahan. Okey, saya ingin menarik perhatian kepada semua. Walaupun gambar ni janaan AI, tapi saya boleh beritahu kedudukannya tepatlah. Okey, kedudukannya tepat. Ini adalah kampus UMT. Kalau kamu boleh lihat, belakangnya tu betul-betul Laut Cina Selatan. Ya, betul adik-adik sekalian. Belakang kampus kita ni memang betul-betul laut. Malahan kalau kamu berada dekat bilik kuliah, kamu boleh terus nampak laut pun kat kawasan belakang tersebut. Jadi apabila kawasan pantai ni, dia sentiasa menarik perhatian kepada orang awam ataupun public. Dalam kes ini, pelajar lah. So nanti bila ada masa lapang, pasti kamu akan nak hendak pergi ke pantai atas kapasiti, hendak makan ikan celup tepung lah, nak pergi berjogging lah, hendak bersosial lah, hendaklah brisk walk dan sebagainya. Namun satu peringatan keras yang saya perlu sebut dekat sini, kamu boleh pergi tetapi tidak boleh buat aktiviti air. Bahasa mudah, kamu bermandi-manda dekat sepanjang pantai belakang UMT ataupun lebih umum lagi dekat pantai Terengganu ini, sekitar Batu Buruk dan sebagainya. Kerana ini adalah kawasan-kawasan pantai yang mempunyai aliran arus karau ataupun rip current yang kuat. Dia bukannya macam pantai kita biasa faham macam mana, Pantai Lido, kemudian pantai Port Dickson, ataupun pantai di pulau-pulau, Pulau Redang dan sebagainya bersifat landai. Tapi dekat belakang UMT ni bahaya. Adik-adik sekalian, pernah ada dah kes pelajar UMT mati lemas. Okey, ambil perhatian. Jangan buat aktiviti air. Jangan buat aktiviti air dekat pantai belakang UMT. Alright? Malang tidak berbau. Beberapa tahun yang sudah ada kes pelajar UMT mati lemas akibat daripada membuat aktiviti air tanpa pihak berkuasa dan tanpa pengawasan orang yang sepatutnya. Alright? Ataupun lebih dekat lagi, saya nak bagi tahu dekat sini, contoh yang berlaku dalam kalangan senior kamu. Pada Julai tahun lepas, 3 pelajar asasi menghampiri lemas. Okey, ini betul-betul pelajar asasi yang saya nak sebut ni. Ini tahun lepas. Yang saya sebut mati tu, yang meninggal dunia tu beberapa tahun yang sudah. Pelajar degree lah. Tapi yang ni tahun lepas, 3 pelajar asasi menghampiri lemas. Kerana apa saya berkata menghampiri lemas? Alhamdulillah dia masih hiduplah hingga sekarang ni. Tapi menghampiri lemas kerana dia sudah dalam keadaan yang pada masa itu 50-50 dah. Buat aktiviti air 8 orang ke 9 orang, kalau kita boleh baca dekat slide tersebut. Beberapa 8 orang pelajar, okey, daripada kolej kediaman, dia pergi ke kawasan ini. Kawasan location 3. Okey, kamu tengok dalam slide ni, location 3 Pantai Tok Jembal. Dekat situ ada tandas awam. Alright, jadi kawasannya sangat menarik sebab dekat situ kita nampak alunan ombak, ada pula kedai ikan celup tepung, kopok leko dan sebagainya. Daripada santai-santai menjadi nak buat aktiviti air. Kemudian 8 pelajar ini tadi masuklah ke dalam air untuk main ombak dan sebagainya. Kan maklumlah duduk tepi pantai, kemudian nak rasa air tu datang, ombak tu datang, ombak tu pergi, ombak tu datang pergi. Saya sebut sebentar tadi arus karau. Yes, ada dekat dalam slide tersebut arus karau ataupun rip current. Yang berlaku dekat kawasan pantai belakang UMT telah mengakibatkan 3 pelajar asasi tersebut ditarik secara terus ke tengah laut. Okey, ombak yang kuat, arus air yang laju sudah menarik pelajar tersebut sehingga ke tengah laut. Arti kata mudah, kaki dia tak boleh pijak dah kat bawah tu sebab dia terus pergi ke kawasan dalam.
Alhamdulillah pada masa kejadian ada orang awam yang memberi bantuan. Saya sebut Alhamdulillah dekat sini kerana 3 nyawa pelajar ini masih lagi dapat diselamatkan. Kawan-kawan tak boleh nak buat apa dah. Kawan-kawan pun tak reti juga untuk berenang dan menyelamat di laut ini. Okey. Jadi saya memberi peringatan keras dekat sini kepada pelajar sekalian. Nampak laut cantik tetapi jangan buat aktiviti air tanpa pihak pengawasan ataupun tanpa pihak berkuasa. So ingat, UMT ini memang niche areanya kelautan, marine dan sebagainya. Namun kamu kena faham, aktiviti air adalah dilarang sama sekali. Okey, next adalah berkenaan dengan poster-poster peringatan ya. Kalau di sini kita boleh lihat scam lah. Scam ni siapa-siapa pun boleh berlaku. Kalau kamu bukan pelajar UMT pun, sebagai orang awam pun pasti akan terima juga perkara-perkara macam ini. Kalau kita boleh lihat jenayah cyber sekarang ini ya. Jadi saya nak memberi tips di sinilah berkenaan dengan panggilan-panggilan nombor yang tidak dikenali. Yang ni saya fikir di mana-mana pun kamu boleh dapat berkenaan dengan tips. Dan saya lebih suka untuk berkongsikan dekat bawah tu talian 24 jam keselamatan UMT 0963333999. So ini adalah nombor bilik operasi 24 jam bahagian keselamatan UMT. Anything, anyhow, anytime yang kamu rasakan itu adalah perkara yang bersifat cemas. Perkara yang kamu memerlukan bantuan daripada pihak keselamatan. Perkara yang kamu perlukan penasihatan berkenaan dengan keselamatan. Feel free untuk kamu hubungi nombor tersebut. InsyaAllah 24 jam kita buka talian tersebut. Alright. So balik kepada panggilan tidak dikenali ini ataupun scam ini, saya memberi nasihat. Sebelum kamu datang UMT lagi dah ni, sekarang ni adalah masa saya memberi nasihat kepada kamu. Sebagai orang dewasa, kita kena bersifat rasional. Kita kena bertindak sebagai orang dewasa. Tidak mudah-mudah untuk memahami satu-satu maklumat selagi mana tidak disahkan. Okey, paling mudah menjawab panggilan yang kita tidak dikenali inilah. Okey, suruh kamu masukkan duit, suruh kamu join program-program yang bersifat bayaran yang kamu pun tidak pasti. Saya sebenarnya tadi pun tak tahu cakap dengan siapa. So please ya, saya memberi peringatan di sini dalam kita menghindari scam lah. Dan juga gangguan seksual. Alright, sekali lagi talian keselamatan 24 jam di sana tertera. So gangguan seksual ini boleh jadi dari segi boleh jadi dari faktor sentuhan, dari faktor percakapan, dari faktor perbuatan. So gangguan seksual ni kamu kena faham apakah akhirnya yang boleh mengganggu kamu sehingga kamu tersinggung dan juga memalukan, itu adalah gangguan seksual. Dan seperti kelaziman di UMT melalui unit integrity, mereka pasti akan membuat jerayawara ataupun simple talk berkenaan dengan gangguan seksual, the do and the don'ts, whistleblower dan sebagainya untuk pengetahuan para pelajar bagaimana kita perlu memahami situasi gangguan seksual ini. Alright. So please bila kamu berada di kampus jauh daripada keluarga, hanya diri kamu sahaja yang akan membuat keputusan untuk diri kamu. Orang lain tak boleh nak buat keputusan untuk kamu. So please, di universiti selain daripada kita mencari kecemerlangan dan juga segenggam akademik, sijil akademik, kamu juga akan sentiasa melalui fasa-fasa kehidupan yang memanusiakan manusia. Melalui program-program yang bersifat rohani, melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, sukarelawan dan sebagainya. Jadi sibukkan diri kamu dengan aktiviti-aktiviti tersebut. Jangan duduk bilik saja hanya memikirkan hal-hal akademik 100% tanpa bercampur dengan orang lain. Kemudian kamu akan dapat depression, kamu akan anxiety dan sebagainya. Jadi perkongsian ataupun penglibatan kamu dalam aktiviti yang saya fikir cukup hebat dekat UMT ini melalui HEPA, mahasiswa idaman, saya fikir itu adalah satu jambatan yang sangat baik untuk kamu naik dan pergilah memanusiakan diri kita ini melalui program-program yang ada dekat UMT. Alright.
Okey lagi, ini adalah berkenaan dengan talian 24 jam keselamatan. Siapa yang tak sempat nak ambil, dan slide ini saya fikir akan dikongsikan bersama kamu semua nanti. So ambillah talian 24 jam tu. Okey, 6, 3, 3, 3, 3, 9, 9, 9, 9, 9 3 kali. Jadi insyaAllah laporan berkenaan dengan kamu nak buat aduan kepada kes yang berlaku, aduan kepada staf keselamatan sendiri ke, yang tak senyum lah, yang garang lah, yang marah lah, yang herdik lah. Kamu boleh buat aduan, ataupun kamu nak melaporkan satu-satu kes, katakan kamu kehilangan komputer riba katakan ya. So ini adalah talian ataupun perkara yang kamu perlu tahu dekat mana nak report sekali lagi ya. Ataupun bersifat kecemasan, nampak ular contohnya, nampak ular, kemudian nampak kebakaran. Ini adalah yang kamu perlu buat, mengetahui dulu nombor kecemasan 24 jam UMT dan bantulah sama-sama warga membuat aduan perkara tersebut. Alright, untuk kita buat tindakan dan sebagainya. Dalam kalangan anggota keselamatan pasti melalui rondaan kita memang buat. Cuma mungkin ada masa yang luar daripada pengetahuan dan juga penglihatan kita. Namun inilah dalam kalangan pelajar, warga dapat membantu dalam memberikan laporan aduan dan sebagainya. Alright. Saya kira kita dah sudah menghampiri di penghujung. Saya harap kamu masih lagi bersama dengan saya. Okay, kalau saya boleh tengok kutipan tangan, rise, boleh ke? Alright, thank you very much. Alright, so saya ingat ada lagi. Okay, saya juga mengambil kesempatan ini untuk memberi penerangan berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada 21 Jun nanti, aliran kenderaan. Saya fikir maklumat-maklumat ini telah diberikan dalam sistem semasa kamu buat pendaftaran. Ada dokumen yang kamu perlu download tu kan, dan saya fikir poster ini pun memang dah diberikan. Jadi saya mengambil kesempatan sekali lagi pada petang ini hendak memberi penjelasan. Alright, so nombor satu tu kalau kita ingat daripada awal tadi yang saya bagi tahu pos 1 ataupun pintu utama kampus kan. So itu adalah pintu utama kampus. Jadi kamu masuklah ikut arrow yang warna kuning tersebut. Kemudian petugas kita akan membantu untuk kamu parkir di sekitar dataran TNB, sebelah je pintu utama tu, ataupun dataran Pesta Konvo, ataupun pusat Islam, ataupun kawasan yang kita nyatakan pada hari kejadian 21 hari bulan. Alright, just follow saja arahan trafik. Konsep pendaftaran pada kali ini ialah park and walk. Maksudnya parking dulu, lepas tu keluar daripada kereta, jalan kaki, pergi ke tempat pendaftaran. Bukan konsep drive-thru. Alright, so kena faham. Mungkin kalau kamu ada abang-abang ataupun kenalan senior, oh UMT kalau daftar drive-thru, betul. Tahun yang sudah. Tapi pada tahun ini, kita tak boleh nak buat drive-thru. Kita buat konsep park and walk. Alright, so kamu parking dulu. Dan kamu janganlah risau saya kata park and walk ni, alamak nak jalan jauh ke dan sebagainya. InsyaAllah semuanya adalah walking distance. Alright, semuanya adalah walking distance, dan kampus kita ni topografinya tidak berbukit macam mana kampus yang lain. Alright, UMT ni flat je. So kamu jangan risaulah nak kena jalan turun naik bukit. Okey, balik kepada flow. Apabila kamu dah masuk ke kawasan parkir yang telah dinyatakan, kemudian kamu keluar daripada kenderaan, pelajar sahaja ya. Ingat, pelajar sahaja menujulah ke nombor 3, Dewan Sultan Mizan. Okey, just bertentangan saja kawasan parkir dan juga kawasan Dewan Sultan Mizan tersebut. Kerana pendaftaran untuk mendapatkan kunci bilik, kerana pendaftaran untuk mendapatkan pakej MJM, Minggu Jalinan Mesra, juga di dalam Dewan. Semua kita dah centralize di dalam Dewan untuk ambil kunci, untuk ambil pakej. Alright, saya cakap ni betul sehingga pada hari ini. Kalau ada perubahan, mengikut kepada perubahan pada hari kejadian ya. Alright. Selepas saja kamu dah buat pendaftaran, dah dapat kunci, dah dapat pakej Minggu Jalinan Mesra tadi, maka kamu kembalilah ke kenderaan masing-masing, ambillah beg kamu, luggage ke, kamu nak bawa apa sajalah peralatan peribadi kamu tadi tu. Kemudian berjalan kaki ikut ikon yang warna hijau tu, orang tengah berjalan kaki tu. Alright, untuk menuju ke kolej kediaman.
Bear in mind, sekali lagi saya nak jelaskan kat sini, insya-Allah itu semua adalah walking distance. Tidak lebih daripada 200 meter pun atas satu-satu pergerakan penuh daripada kereta Dewan sampai ke Dewan Sultan Mizan. Alright? Kamu jangan rely kepada tengok, oh map ni nampaknya, sekali lagi saya bagi tahu, saya buat declaration, map ni adalah janaan AI juga. Namun saya boleh bagi tahu kedudukannya tepat ya. Jadi nampak macam alamak macam jauh daripada satu part ke part yang lain, tapi sebenarnya dia adalah walking distance saja. So kamu dah bawa barang kamu, berjalan kaki, pergilah ke bilik masing-masing yang telah ditetapkan. Saya difahamkan antara inisiatif lain untuk membantu pelajar dan memudahkan lagi urusan pendaftaran 21 hari bulan, kenderaan ulang alik ataupun shuttle van. Shuttle van akan disediakan daripada tapak parkir pergi ke kolej kediaman. Okey, so maksudnya kamu boleh gunakan shuttle van tadi tu untuk bawa barang kamu masuk dalam van dan pergilah ke kolej kediaman. Alright. Itu adalah antara inisiatif tambahan yang telah dan dirancangkan oleh pihak universiti untuk sesi kemasukan pada kali ini, atau lebih tepat yang akan berlaku pada 21 hari bulan nanti. Namun saya amat galakkan untuk kita terus park and walk. Maksudnya daripada kenderaan kita selepas selesai di Dewan Sultan Mizan, ambil kunci, barang kamu terus jalan pergi ke asrama. Kerana dia adalah walking distance. Right? Dan juga ada pejalan kaki berbumbung daripada kawasan parkir bawa kepada kolej kediaman. Kalau terputus pun saya kira tak lebih daripada 10 meter. Terputus 10 meter tu saja. Okay, satu tempat je yang terputus tu. Kemudian yang lain semua ada laluan berjalan kaki berbumbung. Jadi kalau panas ke, kalau hujan ke, cuaca pada 21 hari bulan nanti, kita masih lagi ada alternatif yang boleh melindungi dan juga keselesaan kamu dan juga keluarga kamu. Alright. Peringatan saya berkenaan dengan aliran kampus, aliran kenderaan pada 21 hari bulan nanti. Selesai saja kamu dah masukkan barang di kolej kediaman, maka kamu akan berjalan semula lah. Okey, jalan semula pergi, keluarga berjalan semula lah pergi ke kenderaan mereka dan terus keluar melalui pintu TNB ataupun laluan keluar pintu TNB yang ada satu ikon kereta biru tu. Alright, situ So boleh keluar terus melalui situ ataupun nak keluar ikut pintu utama. Kamu tak balik dah lah kan. Kamu akan tinggal for good lah untuk belajar di UMT. Keluarga akan meninggalkan kamu dan akan balik ke kampung halaman masing-masing. Okey, di sini saya mengharapkan kalau ada pergerakan yang kamu selepas dah pergi ke bilik, oh rupanya nak kena beli barang A, oh rupanya nak kena barang B. Saya tak tahu barang tu apa sebab mungkin kesesuaian kamu di bilik tersebut. Tapi asasnya keperluan tadi tu sudah ada di sana. Katakan ekstra barang-barang ekstra yang kamu fikirkan perlu untuk kamu, orang lain tak perlu tapi kamu perlu, maka kamu pun perlu keluar semula kampus untuk beli kerana mungkin dalam kampus tak ada peralatan tersebut. Kamu pun perlu keluar. Flow-nya tetap sama, saya nak bagi tahu dekat sini. Alright. Biasanya tahun-tahun yang sudah mereka menggunakan alasan tadi saya dah selesai daftar ni, nak bawa kenderaan masuk ke dalam kolej, kita tidak benarkan. Sama juga, kamu dah selesai mendaftar, kemudian kamu terpaksa keluar untuk beli barang, kamu masuk semula ke dalam kampus, parkir tetap di nombor 2 tu, dataran TMB ataupun dataran convocation. Okey, so di sana kemudian parkir and then berjalan kaki lah ikut ikon pejalan kaki warna hijau tu untuk pergi ke bilik kamu. Alright, so saya fikir ini adalah berkenaan dengan taklimat keselamatan. Saya cuba memberikan dalam masa yang ditetapkan ataupun lebih awal supaya bacaan lanjut kamu boleh buat melalui perkongsian yang pasti. Saya rasa PASTEM akan memberikan perkongsian-perkongsian slide inilah. Jadi buat masa tu saya pulangkan dulu kepada Puan Moderator. Jika ada soalan ataupun kupasan lanjutan untuk saya memberi penerangan, kita boleh lihat di sana nanti. Okey, silakan Puan Moderator, saya pulangkan kembali. Alright, terima kasih di atas perkongsian yang sangat bermakna. Banyak info-info yang pelajar-pelajar dapat daripada perkongsian tersebut. Okey. So diharapkan sesi ini sangat boleh membantu pelajar. Okay. You pun dah take note apa-apa info yang penting. Okay.
So sebelum kita akhiri session, saya nak buka kalau ada yang ingin bertanyakan soalan. Okay, kita boleh, siapa yang nak tanya soalan boleh buka mic and boleh tanya terus. Ada ke yang nak tanya soalan? Saya ada soalan. Alright, silakan. Barang terlarang apa yang tak boleh bawa dekat college? Barang terlarang apa yang tak boleh bawa? Okay. Okey, terima kasih kepada yang menanya. Saya tak sempat nak tengok nombor metrik tadi. Laju sangat keluarnya. By the way, nanti siapa nak bertanya, perkenalkan nama dulu dan sebut nombor metrik. Alright. Kamu tanya soalan sebenarnya yang luar daripada batas saya kerana pihak Kolej Kediaman mereka ada pentadbiran mereka di sana sendiri. Dan saya yakin sesi bersama dengan pihak kolej mereka akan memberikan senarai yang boleh dan tak boleh. Namun saya nak bagi tahu dekat sini atas kapasiti keselamatan. Alright. Pertama tadi kenderaan saya dah terangkan, kamu adalah pelajar tahun 1, kamu tak boleh bawa kenderaan. Barang-barang terlarang lain yang kamu tak boleh bawa ke dalam Kolej Kediaman adalah barang-barang seperti secara umumnya kita faham, barang-barang yang bersifat peralatan tajam. Kamu nak bawa kapak ke, kamu nak bawa parang ke, itu benda-benda yang tak boleh. Okay, saya cakap atas kapasiti keselamatan ya. Namun di pihak Kolej Kediaman saya yakin, saya risau saya jawab atas kapasiti pihak yang saya tak ada authority. Tapi maklumat tersebut ada di pihak Kolej Kediaman dan saya fikir soalan kamu nanti untuk yang lebih detail tadi itu saya akan mohonlah supaya pihak PASTEM untuk bantu assist senarai barang-barang tersebut ada di pihak Kolej Kediaman. Okey, balik kepada atas kapasiti keselamatan peralatan tajam. Kemudian bahan-bahan terlarang, kamu bawa lah tiba-tiba bawa balik sini minuman keras, katakan ada ya, non muslim. Balik daripada perayaan dan sebagainya, dia bawa minuman keras ataupun bawa minuman-minuman yang tak sepatutnya. Okey. Kemudian adalah berkenaan dengan peralatan-peralatan elektronik yang bersifat besar. Detailnya senarai itu akan pihak Kolej Kediaman bantu, tapi saya boleh bagi tahu kat sini. Contohnya macam portable penghawa dingin. Katakan kamu nak bawa penghawa dingin yang bersifat mudah alih itu dan memerlukan keupayaan elektrik yang besar, itu pun tidak dibenarkan. Itu sebagai contoh. Okey, so saya harap saya menjawab separuh daripada pertanyaan kamu kerana dari separuh list tersebut pihak Kolej Kediaman akan ada authority untuk menjawab. Okay, saya bacakan juga soalan daripada chat box. Okay. Ada yang bertanyakan, boleh celup-celup kaki dekat air laut tak? Okey, celup-celup kaki ya. Alright, dia macam ni lah kan, ombak, bila ombak menghempas, kamu pun berlari meninggalkan ombak. Lebih kurang macam tu lah kan. Alright, saya bagi tahu aktiviti air ini, mencelup kaki pun salah satu aktiviti air. Nampak macam ringkas. Saya celup air, saya celup kaki je encik. Saya bagi tahu sekali lagi, ombak yang kamu tak dapat nak jangka dekat pantai terutama belakang UMT ini, kamu tak boleh nak jangka. Nampak dia macam kawan. Tapi dalam masa yang sama di bawah tu ada arus yang sedang bergulung. Ada aliran air yang sangat kuat yang tiba-tiba boleh menarik kamu ke tengah. Ini yang berlaku, saya katakan tadi, kes 3 orang pelajar asasi tadi. Pada mulanya dia buat aktiviti air saja. Just buat aktiviti air kat tepi, bukanlah dia pergi berenang ke tengah laut tiba-tiba dia ditarik, bukan. Semuanya bermula daripada gigi air. Alright, jadi saya nasihatkan jangan. Okay, ada juga yang kata, boleh ke nak buat latihan kayak atau sukan air? Okay, I think dah menjawab soalan, apa-apa jenis aktiviti air adalah tidak dibenarkan. Okay. Ada juga yang tanya, hujung minggu ada outing tak and ada curfew ataupun tidak? Alright, saya tambah sikit dulu berkenaan dengan aktiviti kayak tadi. Kamu nak buat aktiviti ni, silalah menyertai kelab ataupun persatuan kayak ataupun kanu yang ada dekat UMT. So bila kamu buat latihan di bawah persatuan, mereka sudah ada kelengkapan-kelengkapan penyelamat dan juga pihak berkuasa akan buat pemantauan. Okey, cukup kat situ. Tapi jangan buat sendiri-sendiri, buat ada kayak sendiri, kamu buat pergi pantai belakang UMT, seorang-seorang kamu mendayung, itu tidak dibenarkan. Alright, berkenaan dengan curfew hujung minggu.
adik-adik sekalian, kita bukan berada lagi di sekolah berasrama. Sekolah means dia terikat dengan peraturan-peraturan yang lebih khusus lagi. Peraturan asrama jelas, ujung minggu ke, dalam hari minggu ke, hari bekerja ke, peraturannya selepas jam 12 pagar akan ditutup. Okey, pagar akan ditutup. Jadi kalau katakan di sini ujung minggunya hari Jumaat dan hari Sabtu, pagarnya tetap ditutup pada pukul jam 12 malam. Alright. So maksudnya curfew itu kamu kena berada di dalam satu-satu kawasan itu sebelum jam 12. Tak kira hari apa, ujung minggu ataupun hari bekerja. Boleh outing. Yang ini saya fikir elok dirujuk jadual akademik masing-masing. Kalau kamu sedang minggu akademik yang heavy, memerlukan komitmen untuk assignment dan sebagainya, kamu nak balik seolah-olahnya macam kita pentingkan diri pula. Sebab assignment ni kelazimannya dalam kumpulan kan. Tapi kalau cuti yang panjang, silalah, bolehlah balik. Namun, kalau pada minggu tersebut, kamu memang tak ada apa komitmen, kamu dah selesaikan dah urusan akademik kamu, atas kamu. Atas kamulah hujung minggu kamu nak balik rumah. Atas kamu, terpulang pada kamu. Namun, saya boleh kata kehidupan kampus, campus life, biasanya pada hujung minggu banyak aktiviti yang kita boleh buat sebagai orang dewasa dan juga sebagai seorang mahasiswa. Alright, janganlah pula kita hujung minggu je nak balik rumah sebab kita homesick dan sebagainya. Okey, belajarlah, lepaskan perlahan-lahan sebab inilah masanya. Alright. So, saya boleh kata kat sini, hujung minggu kamu nak outing, kamu nak balik rumah dan sebagainya, itu terpulang kepada kamu sendiri. Keselamatan ataupun pihak UMT tak larang pun dan tak menyuruh pun. Atas kamulah. Cuma janganlah sampai kamu terlepas kuliah kamu, hal-hal berkenaan dengan akademik kamu. Uruslah baik-baik. Assalamualaikum. Soalan dari Assalamualaikum. okey. Saya Kairin A8505. Kan tuan ada kata basikal boleh bawa. Tapi macam mana pula dengan skuter? And kalau skuter boleh bawa, skuter elektrik boleh bawa tak? Alright, sekali lagi saya nak beritahu, untuk bawa skuter ataupun basikal ke dalam kampus, ingat ayat saya ke dalam kampus tak ada masalah. Tapi nak bawa masuk ke dalam kolej kediaman, dua benda tempat berbeza ni. Okey, dua tempat berbeza. Ke dalam kampus tak ada masalah, skuter ataupun basikal, silakan. Bawalah, jangan motor ataupun kereta saja. Alright. Namun untuk kamu bawa masuk ke dalam kolej kediaman, terutama sekali skuter, sebab dia memerlukan charging, penempatan khusus, kemudian kadar volt elektrik tersebut, maka yang itu perlu dirujuk dahulu kepada pihak kolej kediaman. Pihak kolej kediaman sekali lagi dia ada peraturan yang dia telah tentukanlah berkenaan dengan perkara-perkara ini. Kalau tanya sekarang ini, saya boleh kata ada je pelajar yang duduk kolej kediaman pun dah bawa skuter. Namun, dia sudah melepasi tahap-tahap pemakluman dan juga permohonan lah. Alright, So, saya harap menjawab Kak Irin tadi soalan tu. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi ke nak bertanyakan soalan? Boleh buka mic dan perkenalkan diri. Assalamualaikum Tuan. Nama saya Aiman Sofwan, A7544. Saya nak tanya berkaitan dengan fasiliti kolam renang. Saya tak pasti bawah bidang tugas Tuan ke tidak. Tapi kalau kan curfew pukul 12 tu daripada dalam kampus ataupun dari kolej kediaman. Okey, terima kasih. Aiman tadi? Betul. Tadi awak tanya pasal kolam renang. Sekali lagi. Saya nak tanya, sebenarnya saya nak tanya, kalau lepas pukul 12 tu saya masih boleh ke gunakan kolam renang? Macam tu. Awak atlet ke Aiman? Tak adalah atlet. Tapi minat lah. Okey, alright. So minat Terima kasih. right. So silalah join pasukan atlet renang UMT sebab kita ada kemudahan kolam renang bersaiz Olimpik. Saya sebut saiz bukan sebut standard tau. Saiz Olimpik maksudnya 50 meter kali 25 meter. Alright. Penggunaan, saya sebut kolam renang dulu. Penggunaan kolam renang hanya berlaku hanya berlaku semua sebelum jam 12 malam. Biasanya kolam renang ni dia beroperasi kepada pelajar untuk masuk sesi petang pukul 5 hingga pukul 7 petang. Mengikut sesi lah, kalau perempuan, kalau lelaki. Sesi kedua adalah sesi malam, pukul 8.30 malam sehingga 10.30 malam. Maksudnya
kolam akan tutup sebelum jam 12. Maksudnya kamu dah boleh naik daripada kolam pun dah masuklah ke asrama. Kecuali kamu naik daripada kolam, pergi keluar, makan dan sebagainya, pukul 1 Skuter tak baru boleh balik. Itu bawa. tak boleh. Kereta tak Alright. boleh bawa. Curfew Basikal boleh tadi, bawa. Skuter untuk elektrik kamu berada boleh di bawa. dalam kolej kediaman, syaratnya tadi jam 12 saja. Jam 12 malam, sebelum jam 12 malam. Dan sekali lagi, kalau ada keperluan mendesak, kecemasan dan sebagainya, tak boleh keluar. Saya bagi tahu tadi ni, bersifat kecemasan. Tetapi dengan kebenaran pihak kolej kediaman. Setiap bangunan nanti akan ada fellow. Kalau sekolah dulu, kita panggil warden lah. Lebih kurang macam tu lah. Setiap blok dia ada warden dia. Tapi dekat universiti, kita panggil sebagai fellow lah. Fellow ni pun abang-abang senior kita juga. Okay? So, kita boleh tanya dia, minta kebenaran. Saya ada kecemasan kematian sebagai contoh. Ahli keluarga saya yang terdekat. Jadi, saya kena balik juga pukul 1. In fact ya, adik-adik sekalian, pihak HEPA menyediakan kebajikan untuk menghantar pulang kepada kes-kes yang melibatkan kecemasan. Sebagai contoh, 2 pagi awak terima panggilan daripada keluarga mengatakan ahli keluarga kamu sudah meninggal dunia. Maka boleh hubungi pihak HEPA. HEPA akan menyediakan pengangkutan untuk kamu balik ke rumah kamu dengan kadar segera. Okey, so ini mana yang dalam pengetahuan saya boleh kongsikan secara teruslah. Alright, so terima kasih Aiman. Saya harap menjawab soalan tu tadi. Okay, so kita Terima kasih, ambil lagi satu soalan sebelum kita tamatkan sesi pada petang ni. Nak tanya, kan Tuan kata celup kaki tu termasuk sukan air. Jadi sekiranya nak pergi ke belah-belah laut tu perlu maklumkan kepada siapa ya? Soalan dari Krisha. Nampaknya petang ni pelajar lebih tertarik dengan aktiviti air. Okey, alright. Tak apa. Memang itulah antara tarikan di UMT ni. Tarikan dari segi fasiliti dan juga kedudukan dia. Okey, sekejap kita tengok slide tu balik. So, aktiviti air, kalau kamu memerlukan kamu untuk berada ataupun membuat aktiviti air, pada kelazimannya, dia mestilah urusan rasmi oleh UMT. Saya mengambil contoh program survival keselamatan air. Yang ni memang kita minta pelajar buat aktiviti air. Ada berkaya, ada water confident dan sebagainya. Kalau macam tu tak ada masalah sebab pihak universiti memang dah organisekan untuk kamu dan memang dia dah menyediakan pihak-pihak yang berwajib untuk berada di sana membuat pemantauan kepada kamu untuk buat aktiviti air. Tapi yang ni mungkin kamu lebih bersifat secara fun-fun lah orang katakan. Secara suka-suka nak pergi bermain air. Kemudian kamu tanya tadi nak tanya kepada siapa, nak minta kebenaran kepada siapa. Okey, from the first place, kebenaran permohonan ini kita tak buka kepada pelajar. Kamu suka-suka untuk bermain air, saya nak mohonlah kepada Pihak Keselamatan. From the first place, memang kita tak buka. Kita tak ada peluang untuk memberikan kamu supaya boleh dibenarkan untuk buat aktiviti air. Kecuali itu adalah program rasmi. Okey, betapa seriusnya UMT menekankan perkara ini kerana kita tak nak ada lagi kehilangan nyawa warga UMT, lebih-lebih pelajar yang kita kasihi. Alright, walaupun dia bersifat fun, kita nak mohon. From the first place tak ada. Permohonan tu memang tak ada. Kita takkan entertain permohonan tersebut. Maksudnya tak boleh. Terima kasih. Okay. Alright. So dengan itu berakhirlah session kita untuk taklimat keselamatan. Okay, jadi sebelum kita menamatkan sesi, bolehkah kita ada semua orang untuk buka kamera untuk ambil gambar bersama panel? Okay. 1, 2, 3. Okay, slide yang seterusnya. 1, 2, 3. Okay, tengok next page. Okay ke?
Encik Iskandar, okey ke? Okay, last. Okay, last. Okay. Alright. So, terima kasih diucapkan kepada Encik Aisyah. Okay. Atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Okay. So, majlis akan diteruskan dengan taklimat kesihatan. Okay. So, jangan pergi mana-mana. Stay sahaja dalam line ni. Okay. Taklimat kesihatan oleh Pusat Kesihatan Universiti akan dimulakan sebentar lagi.